Kisah ini berlaku di Seri Iskandar Perak pada tahun 2013. Sekumpulan pelajar kolej, D, Man, Ian, J dan Akir merancang nak lepak mamak malam tu. Tapi dalam perjalanan, Ian tak berhenti kat kedai mamak. Dia terus memandu laju. Rupa-rupanya, mereka dah pakat nak bawa D pergi ke Pusing Papan, kawasan keras yang famous dengan istana lama berhantu. D yang penakut dah terperangkap. Bila sampai sana, suasana sunyi dan berkabus. Mereka pusing cari istana tu, tapi tak jumpa. Yang peliknya, mereka asyik lalu depan sebuah rumah usang yang ada pokok besar berikat kain merah. 4 kali pusing, 4 kali jumpa rumah yang sama. Waze pun jam, tunjuk kawasan tidak wujud. Masa tu, mereka dengar suara ketawa halus mengilai. Hihihihi. Cuak punya pasal, mereka baca ayat kursi ramai-ramai dan akhirnya jumpa jalan keluar pukul 4 pagi. Ingatkan dah habis. Rupanya gangguan tu ikut balik. Malam Jumaat, tengah syok layan movie kat ruang tamu, tiba-tiba, prang! Bunyi kaca pecah kat dapur. Lepas tu bunyi rak digegar, sudu garfu berlaga. Kling, kling, kling! Semua pakat baring rapat-rapat kat ruang tamu ketakutan. Dorang dengar suara halus dari dapur. Puak tak tahu ya. Esok pagi bila cek dapur, bersih. Tak ada kaca pecah, rak tersusun rapi. Semuanya cuma permainan bunyi jin. Di kedai mamak, J buka cerita. Sehari lepas balik dari Pusing Papan, J jumpa gumpalan rambut panjang masa nak mandi. Lepas mandi, dia keluar hisap rokok kat luar rumah. Masa tengah syok hisap rokok, dia terpandang dalam pagar rumah jiran. Ada satu makhluk kebaya merah. Muka hodoh tak ada hidung. Mulut lebar macam ditoreh. Benda tu melengkung badan ke belakang macam kucing nak menerkam. J apa lagi? Cabut lari masuk bilik selubung selimut. Aki pun kena kacau. Malam tu dia nak Skype dengan awek. Tiba-tiba, kata kawannya Man berbunyi. Krek, krek. Tilam tu tenggelam timbul macam ada orang pijak. Padahal tak ada sesiapa. Lepas tu dengar bunyi benda tu lompat turun. Pak! Bunyi plastik kat lantai dipijak. Sret! Akir kaku, peluh jantan keluar. Tiba-tiba lampu bilik air terbuka sendiri dan air shower memancut laju. Hantu tu nak mandi rupanya. Akir terus lompat lari tidur bilik member lain. Tapi Ian punya pengalaman paling win. Dia mimpi dikejar hantu sampai terjaga. Bila dia sedar, dia ingat dah selamat. Dia baring balik, tiba-tiba ada suara bisik. Hihihi, kau ingat kau mimpi ke? Ian toleh nampak jembalang cangkung atas almari terus terkam dia. Dia terjaga lagi sekali. Mimpi dalam mimpi. Kali ni dia cubit lengan. Sakit. Okey, realiti. Tapi bila dia suluh sebelah, ada makhluk tak berkulit, kepala botak menggerutu tengah baring sebelah dia. Benda tu senyum menyeringai sambil lentuk kepala manja. Ian melompat lari tidur kat ruang tamu berhimpit dengan member lain. Tak tahan diganggu, mereka panggil Ustaz Jailani, jiran depan rumah. Ustaz buat pagar rumah dan basuh dorang cukup-cukup. Kata Ustaz, kenapa kamu cari dia? Bila kamu cari, dia cari kamu balik. Lepas dipagar, gangguan berhenti. Setahun kemudian, tiba hari terakhir mereka kat rumah sewa tu. Dia jadi orang terakhir keluar kunci pintu. Bila semua dah keluar, didengar bunyi familiar dari dalam rumah kosong tu. Ketak, ketak, kling, kling. Bunyi rak dapur digegar. Rupa-rupanya, benda tu masih ada kat situ. Setia menunggu penghuni seterusnya.